Okay guys, sekarang kita orang dekat Bertam Sup Waterpark. Video lepas, aku dah tunjuk Bertam Resort. So, kali ni, jom aku bawa korang sikit waterpark dia pula, yang terletak betul-betul sebelah resort. Nak pergi sana pun senang. Resort ni siap sediakan free shuttle dari lobi hotel. Right guys, kita akan naik shuttle pergi ke waterpark. Let's go. Jom kita usah apa yang menarik kat waterpark ni. Berapa kali trip dah abang bawa dia orang ni? Dah 6. Oh, dah 6 lah. Alright, thank you bang. Terima kasih. Pergi waterpark ke tadi pula. Terima kasih bang. Jangan lupa subscribe bang. Terima kasih. Yang ni bukan drone kan? Bukan kan? Okey. Tiket dalam. Tiket dalam. Okay guys, so sekarang kita tengah nak jalan. Kita dah masuk ke waterpark ni. So kita tengah nak jalan untuk pergi check in ataupun beli tiket. Tapi kita nak beli tiket online. So maybe nak check in je lah kot kat dalam. Untuk siapa yang tak beli tiket, so korang boleh beli tiket kat dalam lah. Kalau nak jalan kat sini. So tema dia macam Middle East. First kali bila korang masuk, korang akan nampak kedai-kedai makan lah. Tapi sebab kita dah makan first dekat hotel tadi, kita akan terus pergi kat tiket counter and masuk lah. Jom. I beli tiket online. Ada QR tak? Ada. So dekat counter ni, korang boleh beli walk-in ataupun online. Macam kita beli online, so kita boleh terus pergi counter online lah. So mana yang walk-in, kita pergi walk-in lah. Lepas tu kena scan. Sekejap. Dapat macam ni, lepas tu scan. Thank you. Dah yang. Bertam Sup and Waterpark ni, dia ada elemen Arab dan Timur Tengah. So itu yang membuatkan dia unik daripada taman tembak lain kat Malaysia ni. Dia tak adalah besar mana, tapi korang akan tengok keunikan dia kat sini. And then tempat dia pun bersih. So kat belakang aku ni korang akan nampak payung sampai hujung. So untuk korang stay dah letak barang lah. Kita nak pergi situ yang ada tsunami. Salah satu kelebihan dia kat sini adalah dia ada kolam ala-ala pantai. So guys, kat sini ada alam pantai. So korang boleh lah pilih-pilih mana lain. Tapi air dia tak masin lah. Tapi ada ombak lah, udah sejuk lah. So kat sini kalau korang nak berjemur, korang boleh berjemur kat sini lah. Tapi mana orang lagi nak berjemur kat sini kan. Masalah dia kot, tapi masalah tak ada lah benda ni. Kosong lah kursi ni. Nama dia Bertam Sup and Waterpark. Kau nak tahu tak sup tu apa maksud dia? Sup tu maksud dia adalah pasar. So sementara korang main air kat sini, korang boleh membeli belah lah dekat pasar-pasar. Dia ada jual maybe souvenir, kedai makan macam tu lah. So tu lah maksud sup. Tempat ni bukan sekadar taman air biasa tau. Bertemakan Maghribi. Korang akan rasa macam bercuti kat luar negara. Siap ada sup ala-ala bazar Morocco, arcade game dan yang paling syok, lebih dari 14 jenis geloksor air untuk semua peringkat umur. Nak chill, boleh lepak dekat lazy river. Nak adrenaline rush, serang je geloksor tinggi dia tu. Confirm puas. Taman tema ni pula dia incorporate dengan Bertam Resort. Kalau korang menginap kat Bertam Resort, literally boleh jalan kaki ke taman air ni. Memang convenience level maksimum. Okey, ni penting untuk korang kan. Harga tiket untuk kanak-kanak RM35 hari biasa, RM70 cuti. Untuk dewasa RM45 hari biasa dan RM90 hari cuti. Warga emas pun ada diskaun. Nice kan? Harga termasuk jaket keselamatan. So, no worries pasal keselamatan anak-anak. So, dalam ni juga korang akan nampak ada snack. Diorang jual snack. So, kalau korang lapar dalam ni, korang boleh snack lah dalam ni. Macam biasa kat mana-mana waterpark korang akan dapat
tempat nak simpan barang ataupun locker room macam ni kat belakang tu lah. So kat sini korang boleh simpan barang. Dah kita jumpa hiding spot kat sini. Dan semua anak-anak kita main ni tu panas lah, mana kering, mana ada payung. Ni outdoor kan. So ni lah kawasan dia. Kita tertutup kat sini. Atas sini duduk sini kan. Jom kita naik yang ke atas pula. Jom naik gelongso. Okay guys, so sekarang ni pukul 2, matahari memang terbit atas kepala macam ni, panas dia. So kita nak pergi cari makan je. And then yang best dia, kalau korang masuk tadi kan korang nampak banyak makanan kan. Tempat makan dia, korang boleh keluar balik and then masuk balik. Tentulah kat sini, so jangan risaulah kalau korang nak makan kat area dalam ni. So kat sini kan, tempat masuk dia kan, so korang boleh masuk balik lah kat sini. Alright? Jadi korang masuk sini, jangan risau, boleh keluar masuk. So ni lah dia punya specialty yang dia panggil soup tu. So soup tu adalah pasar. So kat pasar ni lah akan buat makanan. So orang beli semua makanan kat sini. Makan dulu tengah hari and then habis makan, main balik. So kat sini tu korang boleh pergi, dia ada jual minimarket kat sini. So dia air kat minimarket tapi harga dia tadi mahal sikit lah. Dalam resort kan, so dalam resort dalam tempat memang agak mahal lah. So kita beli air, satu air besar ni harga dia RM8. So kita boleh sup, boleh sup tu petang. So dia untuk makan. So kat sini korang boleh sewa pelampung tau. So net price RM20 plus RM10 deposit. RM30 lah. Okay guys, so aku sewa pelampung kat sini RM30. Dia RM20 tambah RM10 deposit. So dia akan bagi kau nombor dekat wristband kau. Sebelum pukul 5 korang pulangkan, dia akan dapat balik lah deposit RM10. So aku sewa pelampung ni untuk kita main Lazy River. Sedap sikit lah jalan kat pelampung kan. Kita akan main Rapid River. Jom. Ni bukan sekadar Lazy River biasa. Rapid River kat Bertam Sud Waterpark ni memang penuh kejutan. Ada part tenang, kami relax atas pelampung sambil layan angin sejuk dan gelak-gelak dengan anak-anak. Tapi tiba-tiba arus datang, laju gila, terus tolak kita orang ke depan. Budak-budak menjerit excited. Aku dengan wife pun tak berhenti gelak. Memang momen spontan yang best untuk bonding sekeluarga. Dari relax ke thrill, semua cukup rasa. Betul-betul tenggelam. Kat sini laju, kat sini laju. Wah. Ya pandai lah dia berenang. Kita nak pergi Gelongso. Jom pergi Gelongso. Kita kena naik tangga dulu. Jangan lupa tengok kaki. Tengok sampai. Sampai. Ya, ada orang tengah beratur. Ada orang tengah beratur. Ada orang tengah beratur. Saya jalan. Jom ni. Jom. Jom.
jatuh, break dulu. Break macam ni. Sekejap Ni kan kalau dia jatuh macam ni, break sekejap. Macam tu. Ada lagi. Jom. Okay guys, kat sini adalah tempat korang nak smoke. Dia ada designated smoking area kat sini. Kawasan ni lah. Aku sebagai perokok memang best lah kalau ada tempat untuk isap rokok. Sebab kau tahu sekarang ni semua benda kena ada tempat isap rokok. Dalam mall, dalam mana, tempat makan. So siapa yang perokok memang isap rokok kat sini lah. Siapa isap vape pun memang kat sini lah. Alright, jom kita isap rokok. Lepas seharian seronok main air dan gelongso, inilah masanya untuk tenangkan diri di Al-Wadi Wellness. Tempat ni macam oasis, jauh dari hiruk pikuk, sesuai untuk semua peringkat umur, tanpa had ketinggian atau berat. Berendam dalam kolam air ni sambil berbual santai dengan keluarga atau kawan-kawan memang cara terbaik untuk recharge tenaga. Kita nak turun bawah sini. Jom turun bawah. Okay guys, so kat sini pun ada toilet, right? Toilet tu memang bersih pada aku lah. Jom kita masuk toilet ni. So, kita nak main benda-benda slide, benda pelampung atau semua, tapi sebab bila bawa anak kan, so bila bawa anak susah sikit lah. Sebab kita dua tangan nak tinggal kena kat bawah kan, tak boleh lah. So, tak dapat lah aku nak main slide-slide tu. Tapi kita orang tetap tak boleh tahan, tergoda juga nak try semua slide. Kita suruh anak-anak tunggu kat bawah. Kita main slide, let's go. Sorry kids, we cannot resist the slides. Say bang. YouTube tu. Oh, YouTube. Okay, ready? Jangan lupa subscribe bang, baru email skip. Okay. Okay, 1, 2, bye-bye. Bye. Water slide yang next pula. Tak semua slide sempat kita main. Ada yang perlukan 4 orang, jadi terpaksa skip. Lagipun risau anak-anak tunggu lama kat bawah. 2 slide pun dah cukup seronok dah. Tapi yang paling sayang, tak sempat nak try Skyrider Zipline, Rush Racer dengan Wet Venture Course. Kalau ada rezeki lagi, kita hentak semua terus. Okay guys, resort ni dia buka pukul 10, dah tutup pukul 5. So kita orang daripada pukul 10 lebih tadi, pukul 11 sampai sekarang ni pukul 5. So semua dah tutup. Jom kita balik. Kita nak pergi balik sebab dah tutup dah. Dah pukul 5. Jom balik. Kalau korang plan nak buat family trip, honeymoon ala Maghribi atau sekadar nak cool down musim panas ni, Bertam Souk and Waterpark ni memang wajib masuk dalam list korang. Trust me, best gila. Okay guys, macam mana Waterpark ni? Okay tak? Right. So, kalau korang nak berhenti kat Penang, kat Bertam, korang boleh datang sini dan lepak kat resort Waterpark ni dan main air kat sini. Bawa family ni memang sesuai kalau bawa family. So jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye guys. Ujung-ujung je bawa licin. So nampak tak kat belakang aku ni? So kita balik jalan kaki je.
resort tu kat sana je. So kita balik jalan kaki je. Sebelah-sebelah je. So sangat convenient lah hotel ni. So dia bukan sekadar hotel atau resort tetapi dia juga adalah water park. So siapa yang ada family nak buat jalan-jalan tak tahu nak ke mana, sini tempat dia.